Assalamualaikum. Hari ni turut menu dia meminta dia. Ikan kembung sting tapi pakai ni serenyeh. Cara-cara lagu mana tu kita mai tengok sekali. Cara-cara ya kan mula-mula kita buat air masuk dulu dah. Ni kita nak rebus ikan dah. Kita puyuk ngukuh tak ada, kita pakai rebus dah. Kalau pi ada puyuk ngukuh, pakai puyuk ngukuh dah. Tudung dulu tunggu air gelegak dulu dah. Buat air gelegak dah ke. Buh ikan kembung masuk kita nak buat tu dah. Ikan kembung ni dalam 3 ekor kita bakar dah. Lepas buh ikan kembung kita tudung dulu. Sama taruh kita tunggu ikan masak, kita mai tengok barang je gopo tu kita bakar dah. Barang kita bakar ke, bawang jeruk, daun tuma, lada burung, bawang putih, air limah, air cicak, ni serenyah tu baking sikit dia. Lepas tu kita ambil barang ni gebrang dia. Mula-mula kita nak brand ke, bawang jeruk dengan air bos sikit. Lepas tu bawang putih. Lepas bawang putih tu buat air masuk sikit dia. Agak ambil air yang banyak sangat dia. Lepas tu kita ambil hot ni gebrang dulu. Lepas brand dah bila air kadar ni dah. Lepas kita brand hak tu sudah dah kita boleh ada masuk. Lepas tu daun tuma. Lepas daun tuma dah kita bunyi serenyeh dah. Ni serenyeh ni kita pakai dalam sudu lebih-lebih dah. Sudu tengah apa dah. Lepas tu buah becing. Lepas tu air cicak. Air cicak ni dalam 3 sudu kita pakai dah. Lepas tu buat air masuk. Air dalam makuk dah, makuk sup kosong. Lepas tu kita ambil brand dulu lah. Kita brand bi bobol air dah, jangan air sangat dah. Ni, air kadar ni boleh dah dah. Kita boleh bekas dulu dah. Lepas tu tengok ikan kita masak lagi. Kalau ikan kita masak dah kita buat air tubik dulu dah. Lepas buat air tubik dah kita buh. Kalau kita brand saat ni dah, kakah je kita buh tak ikan masuk. Kucar-kucar dia sikit biar rata molek dah. Lepas tu kita tudung dulu. Kita tudung tunggu air gelegak sikit dah. Rasa tu serah masuk dalam ikan dah. Ni hal gegak kadar ni boleh dah dah. Lepas tu kita buat atuk api buat air limah masuk dah. Air limah ni kita pakai ni sudu dah. Tapi yang masa boleh lebih lagi tak apa dah. Lepas tu racak tengok rasa lah. Kalau rasa sedap dah ke, kita kek buah pinggir dah. Kalau pi ada puyuk ngukuh boleh buat agak bening. Tak ni puyuk ngukuh tak ada, kita pakai beg rebus dah. Nanti ada puyuk ngukuh bila nanti kita buat tengok dah. Lepas tu tumbik kuah ni kita girat tah. Apa dah tak ikan kita saat ni dah. Kalau pihak kena menu kita buat baik ni jangan lupa tekan like, tekan share. Lepas tu jangan lupa tekan tiktam tak dah. Pihak nak bagi kita buat menu gopo lagi style kita dah. Bolehlah komen mari dah. Ni ikan kembung steam 5. Hak pakai ni serenyeh dah. Turut dia mau komen dah. Tak ni sudah dah. Boleh lagi terah.